Jangan duduk saja bekerja. Hak pencen-pencen pun mana ada usia pencen. Pencen-pencen ni hak manusia bagi je. Ada. Ni bila pencen cikgu pun tak kerja apa dah. Tu yang duk sakit. Pencen-pencen duk saja. Apa pun tak mau dah. Bekerja. Jangan macam dah sebut selalu. Jangan bazirkan tanah-tanah kita. Jangan bazirkan. Jangan bagi ruang. Kita membazirkan. Apa pokok yang ada pada kita, tanam. Buat kerja. Nah itu. Nabi pun sebut, kalau dunia dia nak kiamat, bumi pun dah merekah dah. Di tangan kamu ada biji benih. Tanam biji benih lah rekahan nak kiamat tu. Kukuk kamu dan makan. Ini Nabi aja. Ini sunnah Nabi. Bercucuk tanam dapat pahala. Ini ibadat. Tak betul juga saya tak mau buat kerja apa dan ulang alik pergi masjid je. Tak suruh pun lagu tu. Allah Ta'ala fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai semayang, bertaburanlah kamu di atas muka bumi, rebut limpah kurnia Allah. Pergi semayang, bila semayang balik cari limpah kurnia Allah Ta'ala. Kita kena jadi orang rajin. Umat Islam menjadi umat yang kuat. Yang masalahnya bila kita sampai tahap pencen, orang pencen ni lah segala pakar ada kat sini. Tetapi bila dia pencen, berhenti semua dah, fikir apa tak mau dah. Cikgu pencen, pakar dia. Mana tak pakarnya dia cikgu 30 tahun. Gitu. Pegawai pencen. Pegawai bank pencen, pegawai apa, semua ni orang-orang pakar-pakar. Tapi kita kehilangan semua pakar ni apabila dia pencen. Siapa ajar dia tak tahu. Tu yang masjid surah kita tak boleh maju tu. Pasal orang pergi masjid ni orang pencen. Orang pencen pula penyegang. Nah, minta maaf lah sebut. Marah-marah pergi. Apa kerja pun tak mahu. Orang lantik jawatan kuasa. Dia ingatkan dia ni dulu kerja hebat ke? Dah pencen. Orang lantik jawatan kuasa masjid. Pegang jawatan apa benda pun tak buat. Dulu dia pegawai bank, reti tak kira lah buat akaun buat apa semua ni. Bila dia pencen daripada bank, orang lantik lah bendahari masjid. Tak ngerti dah akaun, tak ngerti buat dah. Dulu kalau kerja bank, duit hilang 5 duit, cari pergi jumpa. Telefon orang rata, pergi mana duit ni. Tapi bila kamu dah pencen dah, tak ngerti buat apa kau duduk. Tu. Orang tanya pasal apa ni, tuan bendahari tak buat akaun ni. Ya penting amanah. Kalau otak tu yang cerita ada. Yang masalah inilah kelemahan. Bila orang Islam nak berubah, tak tahu. Kita kena bekerja sampai mati. Sahabat-sahabat Nabi baca